Terima kasih yang klik video ni, tekan video ni dan nak tengok video ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga yang pernah tengok video-video sebelum ni. Video-video produk yang saya pakai ke ataupun video-video yang koleksi video-video lain tu. Terima kasih banyak-banyak. Tak tengok lagi video-video sebelum ni? Boleh tekan dekat atas ni. Ataupun dekat bawah ni, saya sediakan link playlist senarai main koleksi video produk-produk yang saya guna pakai. Bolehlah tengok. Ataupun nak beli ke? Bolehlah beli. Okay, untuk video kali ni saya nak makan biskut tau. Tapi biskut kali ni biskut gandum. Biskut gandum ni dia kosong lah. Dia tak ada inti. Ataupun dia tak ada perisa. Ataupun dia tak ada krim lah. Dia kosong. Sesuai lah yang nak makan, nak diet, nak kurangkan gula dalam seharian tu. Boleh makan biskut yang macam ni. Biskut gandum. Jadi kita buka lah. Biskut ni boleh cicah dengan air susu ke? Ataupun nak cicah dengan air coklat. Jadi boleh. Sebab dia kosong. Dia tak ada gula. Okay. Dia main dalam bentuk paket kecil juga. Okay, dalam ni pun banyak jugalah. Dia ada 16 paket kecil biskut macam ni. Okay. Biskut gandum ni. Jadi bolehlah makan pagi-pagi tu. Ataupun malam-malam tu tak tahu nak makan biskut apa-apa kan. Nak kurangkan gula dalam seharian tu. Boleh makan biskut yang macam ni. Biskut ni biskut gandum. Bolehlah makan. Ataupun kita nak cicah dengan air susu ataupun air coklat ke, ataupun air apa lagi yang kita boleh cicah. Boleh lah. Ataupun kita nak makan dengan apa lagi, kita boleh tambah tak. Okay, kita boleh sapu Nutella ke, ataupun kita nak sapu susu, susu pekat ke, ataupun kita nak letak apa-apa, kita nak makan dengan susu ke, pandai-pandai lah kita nak buat kan. Jadi kita boleh lah tambah-tambah apa-apa yang kita nak makan tu. Pada yang nak makan kosong pun boleh. Boleh makan yang macam ni. Okay. Untuk satu paket ni pula dia ada 4 keping biskut yang macam ni. Bolehlah makan. Dia biskut ni kosong. Pada yang tak boleh makan keras-keras tu, boleh cicah dengan air tau. Boleh cicah dengan air susu ke, air coklat ke. Jadi boleh. Okey, biskut ni memang rasa gandum lah. Dia tak ada sebut gula ataupun krim ataupun inti. Dia tak ada. Dia kosong. Tapi baguslah untuk orang yang nak kurangkan gula dalam seharian tu. Boleh makan biskut yang macam ni. Baguslah kan. Jadi saya makan pagi-pagi, kadang-kadang makan-makan petang tu, tak nak makan biskut. Boleh makan biskut yang macam ni. Okey, untuk baju yang saya pakai ni, baju t-shirt lengan pendek. Dia punya tengkuk ni, tengkuk leher bulat lah. Warna boleh pilih, saiz pun boleh pilih. Selesa pakai tau. Yang suka nak berjogging ke, nak buat senaman tu, boleh pakai baju yang macam ni. Boleh lah pakai. Dia serap peluh. Dia tak panas sangat. Di baju saya ni ada mikrofon ni. Mikrofon ni dia tanpa wayar. Kita boleh klip je kat punya baju ke, kita punya topi ke, nak klip kat mana-mana pun mudah. Dia main sekali dengan dalam bentuk bekas simpanan yang macam ni lah. Bekas simpanan macam ni, dia ada 2 mikrofon. Dan dia ada juga receiver tau. Okay, receiver tu kita boleh pilih sama ada Android ataupun iOS. Kat bawah ni dia ada battery level ataupun paras bateri. Dia tunjuklah berapa bateri yang ada di dalam mikrofon kita tu. Mungkin nak charge dia pun guna kabel USB Type-C. Jadi mudah lah kita nak charge dia tu. Mudah kita nak buat konten, buat video, tak payah cakap kuat-kuat sangat. Boleh guna mikrofon yang macam ni. Minyak wangi pula, saya pakai minyak wangi Boyo Fighter. Minyak wangi sesuai untuk lelaki tau. Boleh spray-spray je. Harga dia pun murah je untuk satu botol yang macam ni. Boleh pilih wangi untuk wanita juga tau. Untuk lelaki pun ada, untuk wanita pun ada. Boleh lah pakai. Boleh letak dalam beg juga sebab dia kecil je botol tu. Minyak rambut, saya pakai minyak rambut coconut dan juga rosemary dan juga peppermint. Minyak rambut ni bagus lah. Boleh lembutkan rambut, boleh wangikan rambut. Kita cuma tekan-tekan picit je. Lepas tu kita boleh sapu dekat kita punya rambut. Macam ni. Dia sebab jenis tekan picit. Jadi mudah lah kita nak pakai minyak rambut yang macam ni. Okey, sikat rambut pula saya pakai sikat rambut yang jenis bulat yang macam ni. Sikat rambut ni kita selitkan kita punya jari. Lepas tu kita boleh sikatkan rambut kita. Jadi mudah lah. Jadi mudah. Okey. Kita boleh sikatkan kita punya rambut. Tak mau buat sikat pun boleh. Boleh buat garu-garu badan. Gatal-gatal tu boleh buat garu badan. Okey, itulah dia biskut yang saya makan untuk kurangkan gula dalam seharian tu. Biskut gandum. Nak beli, boleh tekan produk kat bawah ni. Ataupun nak beli produk-produk yang lain kah, boleh tekan produk kat bawah ni. Bantu saya dengan menekan butang like. Ataupun nak bagi komen. Ataupun nak share-share video ni. Ataupun nak bantu saya dengan menekan butang subscribe. Tekan subscribe. Terima kasih menonton. Jumpa lagi video seterusnya.